Sebab tu geng-geng ni, yang suka non kunyit ni orang yang baca buku je. Yang kita tahu rakyat seksa propaganda hari-hari bahawa harga minyak naik di merata dunia, naik $1 untung negara puluh bilion ringgit, naik $5 berpuluh-puluh bilion ringgit bertambah. Yang kamu cerita naik harga minyak di luar, yang kamu tak sebut pendapatan khazanah negara bertambah. Masalahnya bila pemimpin dia tak peduli nasib rakyat. Ini dia masalah. Pemimpin fikir perut mereka, anak, menantu, keluarga mereka, buat apa yang suka. Kita susah, dia fikir projek dia. Kiri dia lantak, kanan dia lantak. Kenyang, rakyat hidup menderita. Yang kita tahu rakyat seksa propaganda. Inilah sastra. Nampak tak? Sembang pandai. Macam berada tu lah, berada sumut tu. Kalau cerita dengar halusinasi boleh, wow. Sama lah. Sembang tu pandai. Tahu berada sumut tu? Bila tanya pasal 40,000, dia cerita tangan kena ikat, tangan kena gari. Kita tanya, jawab je lah. Berapa modal keluar? Tak cerita. So, diikat, ditampar. Poin ni yang mana ni? Sama non kunyit ni. Sama, sebiji sama. Kau boleh tengok muka-muka ni semua, spesies sama je. Dia kona sana, dia kona sana. Dia... Tapi sedap, cerita tu sedap. Yang bodoh ni, kasih cerita, dulu non kunyit ni, ini orang PKR cakap dekat saya. Geng PKR, pemimpin PKR dulu bagi tahu. Dia bagi tahu, kalau Anwar pegang buah oren tu, dia bagi tahu, ni apple, betul apple. Kat bawah ni, betul. Padahal oren ni. Tapi Anwar kata, ni apple, betul. Betul, Datuk Seri. Inilah. Kat mana benak kita ni yang sokong non kunyit ni? Bluetooth connected. Geram aku. Tak adalah geram. Tapi Bluetooth disconnected. fakta, saya nak tunjuk satu video tau. Ni bekas orang PKR lah. Mana video dia? Saya ada save video dia ni. Lupa pula. Saya ada save video dia tu. Ayuh kau. Ni. Kalau kita dengar Anwar Ibrahim bercakap, orange pun boleh jadi apple. Kalau Anwar Ibrahim faham ni, ayat yang saya cakap ni, orange. Dia ni lah cakap dekat zaman blogger lagi ni. Berada ni, zaman blogger. Kita orang pernah jumpa dengan geng-geng PKR ni. Dia lah cakap. Yang saya guna. Kan sama ni kan banyak kali saya guna. Kalau pegang oren, Anwar kata apple betul. Dia lah cerita dekat saya. Zaman blogger ni nak bagi tahu ni. Saya ingat dalam 2010 kot. Lepas tu kalau korang, mana-mana yang sokong non kunyit, nak lawan dengan aku. Buat mai. Bukan baru lawan dengan Anwar Ibrahim ni. Dah lama lawan dengan non kunyit. Jumpa dengan macam-macam orang. Termasuklah orang-orang kuat non kunyit. Ni bekas orang kuat non kunyit. Gani Harun. Boleh jadi apple. Dia akan faham. Berdegar-degar Anwar Ibrahim mengatakan dia tidak takut walau digertak dari luar ataupun dari dalam. Dia dah lalui pelbagaian proses siksaan, dimalukan, disiksa, hampir mati, mata lebam. Saya ulang balik supaya dia tak, kalau dia tak ingat, saya nak ingatkanlah mata dia nak lebam. Dia lebam tu sebab mesti ada sebab lah. Kalau tidak orang takkan nak pukul dia. Percuma. Lepas tu, yang mana-mana orang polis, pegawai-pegawai polis yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, yang jadi barua kepada Anwar Ibrahim, korang pengkhianat.
Rahim Noor cepuk muka Anwar Ibrahim. Lebam biji mata tu sebab mulut dia kurang ajar. Dia maki apa polis, kau tanyalah. Tak faham hari ni kalau ada polis bodoh pergi sokong non kunyit. Bodoh. Kan? Saya bukan anti. Dulu saya bela Anwar Ibrahim. Saya kena ISA kerana mempertahankan Anwar Ibrahim. Tapi bila diberi kuasa, kuasa semua habis menjadi kucak-kacir dan reformasi telah menjadi reform mati. Akhirnya, saya nak beri cabaran pada Anwar Ibrahim. Kalau kamu seorang pemimpin yang hebat, kamu telah lalui pelbagai dugaan dan cabaran, saya cabar kamu sekarang dalam kes Yusof Router, segerakan kes sebelum pilihan raya. Jangan declare pilihan raya dulu, lepas tu baru kes dijalankan. So sebelum kamu declare pilihan raya, settlekan kes Yusof Router. Kalau Anwar Ibrahim ini anak jantan. Itu je yang saya nak kata. Sekian. Assalamualaikum. Kalau kita dengar Anwar Ibrahim bercakap, orange pun boleh jadi apple. Kalau Anwar Ibrahim faham ni, ayat yang saya cakap ni, orange boleh jadi apple, beliau akan faham. Berdegar-degar Anwar Ibrahim. Yes. Sekarang dah nampak dah. Kenapa rasa pernah sebut. Kalau Anwar pegang orange, dia kata ni apple, apple betul-betul. Kau tahu cerita ni macam mana? Brother ni tadilah Harun Ghani ni bagi tahu dekat saya. Tapi kau tahu tak cerita ni daripada siapa? Ha? Cerita ni daripada Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu dekat kelompok dia. Dia orang ni percaya aku cakap. Kalau aku cakap ni orange ni apple, apple, apple. Non cakap dengan orang-orang dia. Kau nampak tak betapa bodohnya mereka yang sokong non kunyit ni? Bluetooth connected. Macam gitu je non kunyit dengan anjing ya. Bodoh tak bodoh. Kau fikirlah, fikir. Bodoh ke tak bodoh yang sokong Anwar Ibrahim ni? Bluetooth disconnected. Sampai non kunyit boleh bagi tahu ni. Dia orang ni percaya aku cakap. Kalau aku pegang orange aku cakap apple pun dia orang percaya. Ni. Dekat Facebook ramai walanon masuk. Koyak ke tu? Panas ke tu? Ramai walanon masuk dekat Facebook. Sugai, jangan ha. Ni, apa yang Brother Harun Ghani bagi tahu tadi. K. Yusof Router. Korang lupa ke? Kau lupa ke? Ni, korang semua ni. Ha? Saya tengok sekarang bukan main ni. Semalam, ramai Tom Sadri ni. Ni, pantai semua. Pergi mampu lah korang. Ha? Tu, non kunyit. Yusof Router kena tangkap 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Dia buat laporan polis menamakan Anwar Ibrahim dan Farhaj. Polis sampai sekarang tak siasat. Kat mana korang? Ha? Tu bila Jebat Daka bagi tahu sumut kotel lah. Kotel pun tak ada korang ni. Yusof Router tu. Dia sama Anwar Ibrahim. Takkan otak tak ada bebal sangat ke? Lawan kezaliman Zionis. Baru hari ni ke Zionis tu zalim. Yang non kunyit zalim ni kau tak nampak? Ha? Kau tak nampak ke? Yang sokong non kunyit ni, yang Anwar punya zalim ni, kau tak nampak ke? Bebal kat mana? Bodoh kat mana? Bodoh. Yang sokong non kunyit ni, bodoh. Bebal. Tak ada otak. 9 bulan 10 hari Yusof Router merengkuk dalam penjara Sungai Buloh. Blok air, banduan air tu. Sebab hukuman tu kalau jatuh 9 bulan 10 hari, hukuman tu kalau jatuh penjara gantung sampai mati. Alhamdulillah lah, dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Tanya macam mana report polis yang dia buat? Polis tak sasat sampai sekarang. Korang ni, siapa pun takkan terlepas menyokong pemimpin zalim pun akan dapat pembalasan. Kau tak payah konar sana, konar sini lah. Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Siapa sokong pemimpin zalim, korang akan dapat balasan. Korang akan kena juga. Tak ada yang terlepas. Orang nak selamatkan negara, dia orang sibuk. Apalah, korang baru je muncul lah. Ni dah lama lah muncul dalam pesada ni.
Sampai hari ni tak padam-padam lah. Lawan dengan non kunyit. Sebab kenal dia siapa? Korang ni yang sokong ni sebab ada kendak. Tutang budi, Anwar Inas. Sebab ni. Ni sebab ni. Bukan? Bukan ke? Bagi tahulah. Geng-geng sumut bagi tahu. Berapa keluar modal? Okay, come on. Ada 3,300 dekat X. Ada 1,007 dekat Facebook. Okay. Cuba bagi tahu dekat saya. Dalam ramai-ramai yang pergi sumut tu lagi, siapa yang dah buat pengakuan bahawa dia keluar duit sendiri, berapa jumlah? Bagi tahu. Tolong bagi tahu, tolong komen. Siapa? Dalam ramai-ramai tu, siapa yang bagi tahu? Okey, sekarang ni dia keluar sumut, modal dia sekian. Buat bagi tahu. Tak ada. Sampai hari ni tak ada. Adalah ZRA lah. Dia kata dia keluar modal 40. Dia cakap. Yang lain? Jangan monyet. Jangan monyet. Jangan monyet. Kenapa saya cakap benda ni? Bluetooth connected. Kenapa saya cakap benda ni? Bang, kita dalam hidup ni kena jujur. Jangan menipu. Jujur. Menipu ni lambat laun orang akan tahu. Yes. Orang akan tahu. Lambat laun orang akan tahu punya. Kau cerita lah macam mana pun. Lambat laun orang akan tahu. Sebab tu Azri ni bukan nak belagar. Daripada dulu aku cerita betul. Tak ada aku nak tipu ke nak kona ke. Tak ada. Siapa nak dengar. Tak nak dengar sudah. Nak percaya tak percaya terpulang. Masing-masing fikir. Sebab tu sampai hari ni aku bertahan. Kau orang baru je muncul. Orang teruja dengan kau. Ni. Tolong jawab. Tak cukup dana. Malam ini saya umumkan. Bagi pihak kerajaan Madani. Kita telah luluskan 2 tahun yang lalu 100 juta ringgit. Malam ini saya siarkan. Kerajaan Malaysia akan beri dana 100 juta ringgit lagi. Masya-Allah. Sebagai permulaan. Dan saya minta rakyat, syarikat-syarikat, pedagang-pedagang yang banyak yang kaya raya. Ingat, negara ini bebas. Negara ini aman, sentosa. Belajarlah dari itu. Dan jaminlah aman. Bagi tahu lah. 200 juta tu pergi mana? 100 juta tambah 1 juta, 200 okey mana? Begitu. Korang yang pergi sumut tu, yang kau duk sanggah-sanggah Azri cakap debat tak betul. Okey, aku tanya korang, kau jawab 200 juta yang non kunyit umum, mana duit tu? Takkan kau tak tahu? Sebab bila tanya korang menafikan. Kau kata fitnah lah, tuduhan lah, apa semualah. Kau tuduh pula Brigade 8200 Tentera Israel lah. So aku tanya korang ni. Non kunyit umum 200 juta tu, duit tu pergi mana gampang? Mana? Tapi korang ada uniform siap. Dengan baju, dengan macam-macam ni kan. Komplit semua siap. Duit siapa? Duit sendiri? Bluetooth Duit disconnected. sendiri ke? Bluetooth connected. Itu kita kata, jangan menipu, jangan bohong. Mangkuk, lambat laun orang akan tahu. Rakyat ni tak bodoh. Kau memang boleh perbodohkan mereka. Sebab tu sumut 1.0. Ramai diperbodohkan. Ramai jadi bodoh. Sampai bila kau cakap Brigade 8200 pun, ramai jadi bodoh. Tuduh-menuduh fitnah orang lain. Sumut 2.0 ni kau boleh tengok. Orang dah mula cerdik, dah mula nampak. Tapi ada yang bodoh-bodoh tu ada lagi. Ada. Tapi yang bodoh-bodoh ni lambat laun, dia akan sedar, dia akan fikir. Betul juga. Aku cabar korang ni, siapa semualah. Bagi tahu berapa keluar modal. Dan bagi tahu mana duit 200 juta ni. Pergi mana 200 juta yang non. Ini dia yang umumkan. So 30 kontena tu dah sampai belum? Kontena tu dah sampai belum? Kontena tu dah sampai belum, Mangkuk?
Ni. Jangan lupa. Aku nak ingatkan korang supaya semua jangan lupa. Jangan lupa 30 kontena. Bluetooth disconnect. Bukan Bluetooth aku connected. cakap. Non kunyit bagi tahu. Mana video 30 kontena ni?